Selamat datang ke channel Motorals. Jadi, kawan-kawan, hari ini kami bawakan kepada anda satu video baharu yang memang menarik dan luar biasa. Sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe channel Motorals, tekan butang like dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video otomotif terbaru daripada kami. Kali ini kita akan melihat dengan lebih dekat tentang 2026 Perodua Alza TRD, sebuah MPV yang dibayangkan dengan penampilan lebih sporty, agresif dan bergaya berbanding Alza biasa. Perodua Alza sememangnya terkenal sebagai sebuah MPV yang praktikal untuk keluarga. Namun, bayangkan jika karakter praktikal tersebut digabungkan dengan sentuhan TRD yang lebih sporty. Dari bahagian hadapan, Alza TRD ini tampil dengan reka bentuk yang lebih garang, grill hadapan yang kelihatan lebih agresif serta bumper yang diberikan sentuhan sporty. Lampu utama LED yang moden pula memberikan wajah kereta ini penampilan yang lebih premium, terutama apabila dilihat pada waktu malam. Bahagian sisi juga tidak kurang menarik. Rekaan rim alloy bersaiz besar memberikan imej yang lebih sporty, sementara kemasan badan yang lebih kemas menjadikan keseluruhan siluet Alza kelihatan lebih dinamik. Sentuhan TRD boleh dibayangkan melalui kemasan merah, hitam atau grafik sporty yang memberikan identiti tersendiri. Bagi peminat kereta yang mahukan MPV keluarga tetapi tidak mahu reka bentuk yang terlalu biasa, konsep seperti ini memang sangat menarik. Bergerak ke bahagian belakang, Alza TRD kelihatan lebih agresif dengan spoiler belakang, bumper sporty dan kemasan yang lebih moden. Lampu belakang LED memberikan rupa yang lebih elegan, manakala diffuser belakang menambahkan sentuhan prestasi pada reka bentuk keseluruhan. Walaupun tampil sporty, karakter utama sebuah MPV masih dikekalkan, iaitu ruang yang praktikal dan sesuai digunakan oleh keluarga. Masuk ke dalam kabin, perkara pertama yang menarik perhatian ialah suasana yang lebih moden. Dashboard boleh dibayangkan hadir dengan paparan infotainment bersaiz besar, sambungan telefon pintar dan sistem kawalan yang lebih mudah digunakan. Kemasan tempat duduk dengan kombinasi warna hitam dan aksen sporty pula boleh memberikan pengalaman pemanduan yang lebih eksklusif. Ruang kabin yang fleksibel juga menjadi salah satu kelebihan utama kerana Alza sememangnya direka untuk membawa penumpang dan barangan dalam kegunaan harian. Untuk keluarga, susunan tempat duduk 3 baris memberikan fleksibiliti yang sangat penting. Barisan kedua boleh digunakan dengan selesa untuk perjalanan jauh, manakala barisan ketiga sesuai untuk penumpang tambahan. Apabila tempat duduk belakang dilipat, ruang kargo pula boleh digunakan untuk membawa beg, barangan membeli belah atau kelengkapan perjalanan. Dari segi teknologi, versi berimej sporty seperti Alza TRD pastinya menarik jika dilengkapi ciri keselamatan dan bantuan pemanduan moden. Kamera undur, sensor parkir, kawalan kestabilan dan pelbagai sistem bantuan pemanduan boleh menjadikan pengalaman memandu lebih yakin, khususnya ketika membawa keluarga di kawasan bandar yang sesak. Untuk enjin dan prestasi, perkara paling penting ialah mengekalkan keseimbangan antara kuasa dan penggunaan bahan api. Sebuah MPV keluarga tidak semestinya memerlukan kuasa ekstrem. Sebaliknya, enjin yang responsif, transmisi yang lancar dan talaan suspensi yang selesa lebih sesuai untuk kegunaan harian. Jika sentuhan TRD benar-benar diterapkan pada model seperti ini, talaan suspensi dan sistem steering yang lebih sporty pastinya boleh memberikan pengalaman pemanduan yang lebih menyeronokkan. Apa yang membuatkan konsep 2026 Perodua Alza TRD menarik ialah gabungan antara praktikaliti sebuah MPV dengan gaya kereta sporty. Anda boleh menggunakannya untuk pergi bekerja, menghantar anak ke sekolah, melakukan perjalanan bersama keluarga dan pada masa yang sama menikmati penampilan yang lebih agresif. Namun, perlu diingat bahawa spesifikasi sebenar, harga, enjin dan status rasmi mana-mana versi Alza TRD perlu dirujuk kepada pengumuman rasmi Perodua dan bukannya sekadar imej atau konsep yang beredar di internet. Jadi, jangan terus menganggap semua spesifikasi yang disebut dalam video sebagai spesifikasi rasmi.
Secara keseluruhannya, 2026 Perodua Alza TRD merupakan satu idea yang sangat menarik untuk peminat MPV yang mahukan sesuatu yang berbeza. Dengan reka bentuk agresif, kabin praktikal, teknologi moden dan karakter sporty, konsep ini memang boleh menjadi perhatian ramai sekiranya direalisasikan. Jadi, kawan-kawan, apakah pendapat anda tentang 2026 Perodua Alza TRD ini? Adakah anda lebih suka reka bentuk sporty seperti ini, atau anda lebih memilih Alza dengan gaya standard? Beritahu pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Motoralks dan aktifkan loceng notifikasi. Jumpa lagi dalam video otomotif seterusnya, hanya di Motoralks.